Memang aku suka lah Marrakesh ni dengan hidup. Aku tengah jelajah West Africa dari Senegal ke Morocco melintasi Mauritania dan Western Sahara. Aku sekarang kat Marrakesh, Morocco. Semalam aku sampai Marrakesh tengah-tengah malam. Sunyi sepi. Bak kata cikgu dulu-dulu, pen jatuh pun boleh dengar. Hari ni aku tunjukkan korang Marrakesh versi siang pula. Energetic and chaotic. Ini baru dah Marrakesh yang sebenar. By the way, ini Riyadh yang aku duduk. Kalau kat Morocco, aku sedaya upaya elakkan duduk kat hotel and aku akan pastikan ambil Riyadh dalam area Medina. Riyadh ni yang uniknya dari luar tak nampak apa-apa. Cuma dinding yang pintu kecil je. Tapi bila masuk dalam, kau tak sangka ada kawasan macam ni kat dalam. Riyadh ni adalah rumah tradisional Morocco lama yang dah diubah suai jadi tempat penginapan. Lawa kan dalam dia. Kebanyakan Riyadh kat sini ada rooftop. Aku ambil Riyadh kat belah utara Medina, which is di jauh sikit daripada center. Kawasan ni turis hampir pada tak ada. Kebanyakan semua lokal. So dapatlah tengok betul-betul kehidupan lokal kat Medina ni. Kalau aku lah kan, aku lagi suka vibe kat area sini lah banding dengan center yang penuh dengan turis. Tak apa, sekejap lagi aku bawa korang pergi tengok more touristic area juga. Apa-apa aku nak kena dapatkan SIM card lu, sebab aku nak pakai Google Maps. Orang-orang kat Morocco ni memang baik-baik, mudah nak minta tolong. Kebetulan hari ni hari Khamis, so ada Souk El Khamis. Dia macam kita punya bazar karat. Biasanya dia orang akan buka dekat depan gate masuk Medina lah. Macam-macam benda dia orang jual. Bolehlah korang tengok-tengok. Sekejap aku nak order tajin untuk lunch. Saya order memang manis. Tajin! Kali ni dapat sebut dah. Malaysia! 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 Exoftalian. Okey, aku dah sampai kat area Souk yang lebih turistik. Kalau kau tengok vibe dia pun jauh beza banding yang tadi kan. Jom aku bawa korang pusing-pusing area sini, tengok apa ada. Welcome to Marrakesh. Orang kat sini memang friendly. Dengan cara kita friendly dengan dia lah. Kalau kita nyombong, siapa je nak ni friendly dengan kita kan. Tapi memang aku suka lah Marrakesh ni dengan hidup. Datang banyak kali pun memang tak bosan. So far hari ni full day dekat Marrakesh, tak buat apa, just jalan-jalan sebagai pelancong. Ni basically aku sekarang ada di kawasan Medina. Medina ni kira bandar lama Marrakesh lah. Bandar lama Morocco, namanya Medina. Ini kawasan yang jual-jual ni dipanggilnya Souk. Barang-barang yang dijual kat sini pun lebih fokus pada pelancong banding dengan keperluan asas harian atau bengkel-bengkel lokal tadi. Kalau siapa suka shopping tu memang boleh kata ramah mata lah kalau datang sini. Satu je downside Marrakesh. Marrakesh ni dah jadi pusat tumpuan pelancongan untuk orang-orang Europe. Jadi dia orang balik harga pun kadang dalam euro je. Harga euro, sering mahu ingat lah. Dengan harga pun sakit telinga. Kalau kau pandai nego, kadang harga boleh turun sampai 1/10 daripada harga awal yang dia orang buka tadi. Come to Marrakesh. Confirm. Tak misal. Next aku bawa korang pusing-pusing area Jemaah Al-Funain yang famous tu. And aku nak siap-siap bergerak menghala ke arah Padang Pasir balik. Sambung next video.